Okay guys, ini kita baru lepas plastik primer. Ni side skirt Beza yang kita nak masukkan dekat Azia. Okay, ni lip depan dia, gear up. Okay, ni bumper depan. Ni side mirror, dia bagi kat kita suruh cat. Ni spoiler. Okay, spoiler ni kita buat 2 tone bawah hitam, atas warna body. Ni kejap lagi baru kita tembak base coat. Okay, yang ini kita dah siap cat garnish ni. Okay, yang ini yang lain semua pun kita dah naik cat Ni naik cat base coat Ni bumper, side mirror, ni spoiler. Sekejap lagi dah settle, kita dah touch up sikit, lepas tu kita naik clear. Ok guys, ini bumper yang kita dah siap cat. Lepas tu body kit pun kita dah siap cat. Ok, barang-barang dia semua kita dah pasang. Sekarang ni tinggal tunggu customer datang, kita pasang. Ok, lepas tu spoiler pun kita dah siap. Ok, ni spoiler Batman. Lepas tu ok, ni side skirt. Ok, ni side skirt Beza. Dia pakai side skirt Beza macam Azia saya juga. Ok, lepas tu ni dia punya side mirror dia, cover side mirror. Ok, sekarang ni tunggu petang ni customer datang, terus terus pasang. Ok, cantik kan guys, warna silver. Kali ni warna silver, saya punya warna putih. Ni customer saya punya ni warna silver. Ok, ni gear up punya body kit lip bawah, garnish atas. Yang macam ni belakang punya. Yang ni saya punya. Yang ni saya punya. Saya belum pasang lagi. Ok guys, nanti kejap lagi saya update. Ok geng, aku nak beri penjelasan sikit lah pada, mungkin ada seseparuh orang ni dia tak tahu tau. Dia tak tahu maksud. Kalau macam contoh aku jual macam contoh kalau aku jual bumper, customer ni dia selalu salah anggap tau. Dia cakap, bang, saya contoh macam ni bumper Azia, cakap bang saya nak bumper Azia. Kalau macam contoh, kalau aku cakap okey ada, okey contoh harga, contoh katakanlah 180. Okey, customer punya anggapan, kebiasaannya, diorang akan anggap bumper ni dia sekali set macam gini. Bukan sebenarnya salah tanggapan macam itu sebenarnya salah. Okey, dekat bumper, contoh bumper Azia ni dia ada berapa banyak item. Okey, yang silver, yang body kit ni lain yang body kit ni asing. Okey, yang bumper silver ni sebenarnya dia kalau kosong dia tak ada cover sensor. Okey, cover sensor ni tak ada. Okey, fog lamp tak ada. Lepas tu dekat fog lamp ni dah ada ring bulat ni. Okey, tu tak ada. Lepas tu cover fog lamp warna hitam ni tak ada. Grill ni tak ada. Grill chrome ni tak ada. Okey. Body kit ni atas bawah ni semua tak ada lah. Jadi maksudnya kalau macam contoh macam customer dia kalau nak beli bumper, kalau korang nak complete, korang cakap bang saya nak bumper complete. Siap dengan aksesori standard dia. Aksesori standard dia apa? Macam contoh grill hitam, cover fog lamp, ring dekat fog lamp ni, ring chrome ni. Lepas tu fog lamp. Okay, lepas tu ring, lepas tu chrome ni. Okay, chrome ni dia datang sekali dengan logo. Logo ni dia bukan asing, dia sekali datang. Okay, jadi ramai orang dia salah anggap benda tu. Bila dia cakap bang saya nak bumper baru, bila kita cakap okey harga sekian-sekian, nanti mesti dia cakap sekali ni ke bang. Sebenarnya tak. Ini yang lain-lain asing, bumper harga lain, cover fog lamp harga lain, ring dekat ring chrome dekat fog lamp tu lain. Lepas tu grill ni lain, grill chrome ni lain. Semua sekali kita akan campurkan lah. Jadi jumlah dia bukanlah 180. Jumlah dia asing lah. Okey, kalau macam untuk bumper Azia AC1 ni kalau nak siap dengan body kit gear up, macam ginilah rupa dia. Okey, macam ginilah rupa dia. Untuk Azia 2014, 2015, yang lampu halogen tu dia tak pakai lampu projector. Kalau nak pakai bumper ni dia kena tukar lampu projector. Okey, lampu projector macam bumper macam lampu kereta saya tu Azia tu boleh tengok dah macam mana saya convert. Okey, so itulah dia contoh. Saya nak beritahu sedikit pasal apa beza bumper kosong dengan bumper komplit. Itu dia. Jangan salah anggap lah lepas ni. Kalau PM seller cakap bang saya nak bumper komplit tanpa body kit. Begitu. Kalau nak siap body kit lain lagi. Macam ni
lip bawah ni semua, ni semua asing. Lepas tu lip gear up, ni semua gear up punya barang. Ni, ni lip ni, ni semua gear up. Ni gear up punya. Okey, itu contoh. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now.